Raja Lumu itu adalah gelar daripada nama beliau lah. Yang ini setelah ditapalkan menjadi sultan, maka beliau digelar sebagai Sultan Salahuddin Ibni Daeng Chelak. Tapi nama gelar beliau sebenarnya adalah Raja Lumu. Dan di dalam perkataan Bugis, istilah lumu atau lumu ada apostrof Lumu bermaksud lumut lah. Lumut dalam bahasa Melayu. Lumut. Ianya sinonim dengan warna hijau, iaitu warna bagi bangsawan Bugis. Jadi maka Raja Lumu atau hijau tadi, Ibni Daeng Chelak. Chelak ini dalam bahasa Bugis bermaksud merah. Jadi Raja Hijau, Ibni Raja Merah. Macam itulah merah ini juga adalah simbol atau lambang keberanian. Hujah ini turut disokong berdasarkan sebuah mitos To Tompok. To Tompok. To ini orang yang tompok itu yang muncul, yang bermaksud muncul dari bawah. Itu bahasa Bugis lah. To itu To Tompok, dari bawah. Di mana munculnya seorang putri dari Melaka di Supak. Supak ini kini menjadi sebuah daerah di Pindrang lah. Pindrang itu di Sulawesi Selatan, masih lagi daerah Bugis. Jadi mitos tersebut menceritakan tentang kemunculan seorang putri dari lautan yang digelar We Tepulinga. Ini bahasa Bugis lah. Macam saya nyatakan tadi, La Satumpugi itu, La itu adalah pangkal nama untuk laki-laki, lelaki. Kalau We ini, mana-mana pangkal nama di hadapannya ada We itu adalah menggambarkan beliau itu adalah seorang wanita. Jadi We Tepulinga, ada apostrof sebutan Bugis tu. Bermaksud memiliki peralatan yang lengkap. Dikisahkan We Tepulinga ini lahir atau muncul dari buih lautan dengan mengenakan pakaian lumutnya. Macam saya nyatakan tadi, Raja Lumu itu sinonim dengan lumut kan. Maka ini juga sebagai sokongan kepada pernyataan Raja Lumu tadilah. Pakaian lumutnya yang lengkap dengan peralatan memasak dan alat-alat kelengkapan makan yang kesemuanya itu diperbuat daripada emas. Jadi apa yang ingin saya nyatakan di sini adalah perkataan lumut itu agak sinonim dengan warna bangsawan Bugis. Ini saya menyentuh secara umum lah dari Sulawesi kemudian sampai ke Selangor sekitar abad ke-18 dan abad awal juga sudah ada disentuh sekitar abad ke-15 tadi. Kemudian kita masuk ke Bugis di Borneo lah. Ini secara saya sentuh secara Bugis di Semenanjung dan juga di Borneo lah, kita dalam konteks di Malaysia. Bugis di Borneo ini, Bugis terawal di Sabah berasal dari Bugis Sengkang atau Wajok. Bugis Sengkang atau Bugis Wajok ini kalau dalam golongan orang Bugis, dalam kalangan orang Bugis itu sendiri menggelarkan suku Bugis Sengkang Wajok ini sebagai Cina hitam. Kerana mereka ini terkenal dengan aktiviti perdagangan yang sangat tersohor kerana atau bisnes perniagaan mereka sangat maju dan sangat berjaya, maka di dalam kalangan orang Bugis itu sendiri khususnya di Sabah itu menggelarkan orang Bugis Sengkang Wajok ini sebagai Cina hitam. Maknanya businessman yang berkulit gelap yang datang ketika zaman British dan sebelum Sabah merdeka. Majoriti Bugis yang ada di Sabah ialah anak cucu mereka, iaitu Bugis yang berhijrah dari daerah di kawasan Sulawesi Selatan, termasuklah Bone, Endrekang, Pindrang, Rapang, Sinjai dan sebagainya. Ini daerah-daerah di Sulawesi Selatan lah, daerah-daerah Bugis. Di Tawau, penghulu Puak Adok atau Daeng Mepatah, Mustafa bin Supuk. Puak Ado ini sebenarnya Puang itu semacam gelar untuk bangsawan Bugis lah. Puang Ado, Ado itu adat lah. Puang Ado means Puang Adat. Maksudnya ketua bagi adat lah orang-orang Bugis pada masa tersebut. Ini adalah juga berasal dari Wajok lah, Sengkang tadi. Dan Mepatah Mustafa bin Supu dan Pangeran Kuning adalah perantau Bugis Wajok asli dari Sengkang, Sulawesi Selatan dan Kutai, Kalimantan Timur. Cucu cicit mereka yang dikenali sebagai orang-orang Melayu ialah Dullah Salim, Puang Adok dan Ahmad Mepatah. Ini sudah berlaku perkahwinan campur lah
dengan orang-orang lokal tempatan. Banyak perkahwinan campur di kalangan mereka, misalnya Ahmad Mepetah tadi berkahwin dengan bangsa Tidung dan Ampung Kerahu. Cucuk Puang Adok dan Mepetah tadi telah berkahwin dengan cucuk Ki Abdullah, Ki Sapiah pada tahun 1935. Ini saya sentuh secara umum lah. So, kalau saya nak nyatakan terlalu banyak lah. Yang terakhir sekali, tentang keberadaan orang Bugis di Sarawak. Saya belum menemui yang lebih awal lagi, tetapi ini adalah hasil temuan saya ketika saya meneliti di Arsip Negara Malaysia. Saya menemukan keberadaan orang Bugis di Sarawak itu, mereka ini datang dari Sulawesi Selatan ke Kuching, Sarawak seawal Februari 1925. Mereka ini terdiri juga dari suku Bugis Wajo. Pada masa tersebut, Sarawak di bawah pemerintahan Tuan Muda Raja Charles Wynebrough. Kumpulan pertama mereka ini terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, mereka ini semua sudah meninggal dunia lah. Mereka adalah almarhum Haji Rio bin Haji Daeng Paliweng, kemudian Haji Abdul Rashad bin Haji Benu, Haji Daeng Pabilai bin Daeng Bacok, dan Haji Abu Bakar bin Haji Daeng Mengata. Kedatangan mereka ini sebagai perintis dengan objektif mencari tanah yang sesuai untuk penanaman kelapa. Saya kira itu dulu untuk perkongsian saya secara umum tentang interaksi atau definasi arti kata Bugis Makassar itu, kemudian interaksi dengan kerajaan di Semenanjung, dan juga sejarah awal keberadaan orang Bugis di Sabah dan juga di Sarawak. Jaslan? Terima kasih Encik Alwi. Mungkin Encik Alwi boleh berkongsi sedikit tentang lawatan Encik Alwi ke Makassar pada bulan Ogos yang lepas. Ya, tentang apa yang ditemukan di sana dari segi masyarakatnya, budayanya. Ya, mungkin itu satu pengungsian yang lebih menarik. Silakan, Cik. Saya kongsikan berdasarkan gambar, kemudian saya letakkan description di setiap gambar itu tentang apa jua peristiwa yang berlaku berdasarkan gambar inilah ya. Baik. Sila. Boleh tengok Encik Aslan? Belum lagi muncul. Oh, gambar tak muncul lagi ya? Ya, mungkin mulai tutup dulu tu sharing. Okay, stop sharing. Okay. Okay, boleh. Okay, nampak ikon. Okay. Okay, nampak ikon. Okay, ini perjalanan awal saya lah. Ini di salah satu laluan yang menghala dari Makassar ke Bone. Ya. Ini kelihatan seperti terowong. Di orang-orang di sana menyebutkan sebagai Supang Labu. Supang Labu. Dalam bahasa Bugis. Ini adalah tinggalan Jepun. Apa yang menarik di sini, saya ambil gambar ini kerana setiap kenderaan yang lalu, apabila melebihi ketinggian, maka 2 orang pekerja inilah yang akan menurunkan barang tersebut. Di hadapan ini akan diturunkan barang, kemudian lori tadi akan berlalu ke hadapan, barang tadi akan diangkat. Jadi ada konsep berbagi rezeki lah istilah di sana, konsep sharing rezeki. Ini di upah upah pekerja untuk 2 orang ni tindak untuk menurunkan barang yang melebihi muatan. Jadi setelah mereka menurunkan muatan itu, mereka akan dibayar upah lah. Kerana kalau tidak, lori atau truk tidak dapat lalu lah atau lepas. Jadi agak menarik di situlah perkongsian atau konsep berbagi rezeki.
terowong ini tidaklah panjang, saya ingat dalam berapa meter saja. Cuma ianya menjadi suatu tinggalan sejarah kerana ia dibuat ketika era pendudukan Jepun lah. Jepun. Di sana Encik Ali berapa hari di Makassar? Saya selama 2 minggu, Encik Aslan. 2 minggu. Oh, Ah, banyak lagi gambar ni. banyak lagi, terlalu banyak sebenarnya. Ya, ya. Okay, saya kongsikan Kasihan. secara ni ini kunjungan saya ke kediaman. Encik Ali boleh klik tak gambar tu supaya dia lebih besar lagi? Maksudnya dia agak kecil. Kalau Encik Ali boleh klik gambar tu dan besarkan. Sebab sekarang ni kami cuma nampak ikon. Oh ya ke? Ya. Kalau tak dapat tak apa. macam mana nak besarkan Rasanya nampak juga tapi kecil. Tapi okey, boleh kecil, teruskan. Okey. Boleh nampak? Ya, Masih kecil gua. cuma kecil. Tapi okey, boleh teruskan. Ada dengan penerangan tu kami boleh faham. Okey, ini kunjungan saya ke kediaman rasmi Raja Bone yang ke-35. Raja Bone yang ke-35 yang mulia Peta Andi Basok Hamid Ahmad Pak Benteng Peta Serang. Ini sekarang menduduki raja yang menjabat atau menjawat jawatan sebagai Raja Bone yang ke-35. Akan tetapi seperti yang kita sedia maklum, di Indonesia itu sendiri mengamalkan negara republik. Jadi selepas kemerdekaan Indonesia, raja-raja itu adalah kuasa raja itu hanyalah tertakluk kepada memegang tampuk sebagai ketua adat. Ketua adat sahaja. Akan tetapi masih juga diperlukan seperti nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan dalam konsep budaya lah yang jelas sekali di situ. Ini kunjungan saya ke kediaman rasmi beliau lah. Ini adalah busana atau pemakaian raja ya. Pakaian dia putih tu dan bersamping apa tu? Okey, ini songkok reca. Songkok reca ni. Ini songkok bone lah. Ya. Songkok tobone. Tetapi Makassar juga menggelarnya sebagai songkok guru. Songkok guru. Bagi Makassar ia digelar sebagai songkok guru. Bugis mengambil menggelarnya sebagai songkok tobone. Songkok orang bone. Dia punya bentuk tu macam mana kecil? Dia macam songkok yang biasa ke ataupun songkok yang macam mana dia? Okey, songkok ini diperbuat daripada daun lontar. Oh, daun. Bukan Daun. baldu Bukan. Dia agak keras. Kalau pakainya agak sakit kalau terlalu lama. Dan untuk bagi golongan bangsawan, golongan raja, benang yang digunakan lazimnya menggunakan emas. Benang emas. Benang emas yang betul-betul emas. Oh, bukan salutan Bukan salutan. Betul-betul benang emas kemudian jadi disulam ke songkok inilah. Ini harga RM1,000 jugalah rasanya. Mahal tu. Mahal. Ada emas di kepala itu. Iyalah. Orang biasa-biasalah. Ini ada, ini juga kalau tak salah saya emas. Ada juga yang bersalut tembaga. Yang biasa tu benang, hanya benang emas biasalah. Tapi ia hanya dipakai untuk acara rasmi ke atau acara rasmi sahaja, atau acara yang melibatkan adat dan budaya. Baik. Ini pakaian khas untuk bangsawan bagi kaum lelaki lah. Dia berwarna putih putih ni Dewan Adat. Oh, dia pakaian khas untuk kira yang lebih tinggi lah yang paling tinggi di tengah ni bang. Encik Aslan ni raja. Yang pakai macam samping begitu. Ini raja. Ini sarung sabbu. Mahal jugalah. Semua aksesori yang digunakan ini agak mahal lah. Memang mahal lah. Pada saya RM1,000 lebih jugalah. Jadi sulam dengan kain sebenarnya kalau
mengikut sesetengah pendapat bahawa Ya. konsep pemakaian mereka ini, busana adat ini sebenarnya berasimilasi dengan budaya asing atau budaya luar lah yang Okey. disesuaikan dengan budaya atau masyarakat tempatan, kerana secara umumnya kita mengetahui bahawa songkok Ya. ini sebenarnya berasal atau pengaruh daripada Middle East lah Turki, Timur Tengah macam tu lah Ya. Kemudian baju di sana menggelarkan sebagai baju jas. Baju Baju. jas lah. Maksudnya kain jas, maksudnya baju tu namanya jas ke? Baju jas. Oh. Baju jas ini sebenarnya pengaruh daripada Tiongkok atau Chinese lah Kalau kita Oh. lihat pemakaian ni dengan butang ini semua pengaruh daripada China lah Kan sudah ada interaksi awal antara Ya, orang-orang betul. Makassar dengan pedagang-pedagang Cina Ya, betul. Kemudian yang rantai ini sebenarnya pengaruh daripada Eropah atau Inggeris. Kan mereka sering lazimnya Maksudnya meletakkan jam lonceng. di poket lah, landas di poket. Oh. Yang di poket. Tetapi dalam pemakaian Bugis ini diletakkan di button dan diselitkan di dalam poket. Tapi ini pengaruh daripada Inggeris lah jam English. lonceng. Dan sarung ini pengaruh daripada India lah Oh. pemakaian sarung ini. Keris lazimnya pengaruh daripada Jawa, Pulau Jawa. Dan badik itu sendirilah yang identiti khas atau yang originality yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Badik. Tetapi ini masih menjadi polemik jugalah perbincangan. Ya. Belum ada hujahan yang jelas, yang nyata. Tetapi kalau kita bersumberkan kepada pemakaian bangsawan dulu-dulu memang mungkin ada benarnya. Kerana ini sudah semacam dipatentkan, dimodernkan lah kalau kita lihat. Semacam pemakaian yang telah dimodernkan lah dengan Maksudnya badik itu adalah senjata utama Bugis, bukan keris ya? Bukan. Nanti saya jawab yang Okey. telah Boleh. di soalan yang tersebut Cik Aslan, kerana ada banyak lagi gambar. Okey. Sila. Teruskan. Ini istana yang menempatkan harta-harta pusaka atau warisan kerajaan Boneh lah. Dia dibuka pada setiap hari ulang tahun Boneh, pada setiap tahun, di mana istana ini akan dibuka untuk proses pembersihan atau penyucian senjata-senjata pusaka atau regalia yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan Boneh yang lalu lah. Ini istana dia. Kemudian ini Tugu Arung Palaka. Arung Palaka. Ya. Ini Tugu Arung Palaka. Yang Palaka itu sebenarnya Palaka itu adalah sebuah tempat di Boneh. Arung itu raja di Palaka. Nama asal beliau sebenarnya ada banyak gelarnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Latandri Tatta. Itu nama beliau yang sebenarnya, tetapi ada banyak lagi gelar-gelar beliau. Banyak sebenarnya. nama dia. Banyak. Salah satunya yang fenomenal lah istilah Indonesia itu adalah Arung Palaka. Arung Palaka itu raja di Palaka lah. Ini juga di ibu kota Boneh lah, di Watampone. Encik Awi, kalau boleh double klik tu gambar boleh? Kalau double klik. Kalau sebab ada request. Boleh nampak? Tak nampak tapi mana nak besarkan tak apalah. Okey. Teruskan. Okey, saya kongsi gambar yang seterusnya. Ya. Okey, ini adalah batu yang menjadi penanda aras atau perjanjian antara Tomanurung dengan rakyat Boneh. Siapa Tomanurung tu? Tomanurung itu dikisahkan mempunyai unsur mitologi juga, mitos yang turun dari langit. Tomanurun, orang yang turun. Tomanurung. To itu adalah orang, menurung itu adalah yang turun. Yang turun. Maksudnya yang turun dari atas lah. Kemudian ketika beliau turun itu membuat perjanjian atau kontrak sosial lah dengan rakyat Boneh.
Tetapi sesetengah pendapat menyatakan bahawa kenapa dia dianggap sebagai Tua Manurung itu kerana tidak diketahui dari manakah asal usulnya. Siapakah ibu bapanya, apakah apa gelar bangsawannya, maka diletakkanlah sebagai Tua Manurung itu sebagai sesuatu yang mempunyai kuasa untuk melantik sesuatu pemerintah atau penguasa itu haruslah ada karisma yang tersendiri. Maka digelarlah beliau itu sebagai Tua Manurung, Tua orang yang Manurung. turun dari kerana tidak dapat dipastikan dari manakah keberadaannya muncul sebenarnya. Itu sebenarnya hujah yang saya dapatkan daripada beberapa tokoh pengkaji sejarawan ya, pengkaji. baik. Kemudian ini dia punya pintu gerbang lah. Raja tadi menurungi situs dia. Situs ni tempat bersejarah lah untuk istilah di sana. Menurungi menurungi Rimatajang. Maksudnya dia turun di daerah Rimatajang, di Matajang. Matajang ni tempat dia turun lah. Menurung ini turun lah, yang turun. Kalau istilah kita Melayu menurun. Menurun. Ada Melayu. Tapi ini dia menurungi Rimatajang, yang turun di Matajang. Itu tadilah ada Matajang batu. tempat lah. Tempat dia turun lah. Tadi itu batu sebagai tanda dia di situ. Iya. Kemudian ini adalah ini masih di Kota Bone, Watan Bone, ibu negeri untuk Bone. Tempat pengelantikan atau penobatan Raja Bone. Disebut juga Tanah Ritapak, yang bererti tanah yang dibentuk. Ini agak sudah tidak terlalu terpelihara lah, kerana dia sangat hampir dengan rumah-rumah kedai. Begitu kawasan. Aktiviti masyarakat di sekitar juga sudah macam biasalah, tidak terlalu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang harus dipelihara lah dipelihara. Kerana kita lihat di sini yang gambaran yang jelas, ini tempat pelantikan raja itu. Ini kan memiliki nilai sejarah yang tinggi tetapi di belakangnya itu ada kedai runcit, kedai runcit lah. Cuma di hadapannya itu diletakkan sesuatu gerbang atau monumen sebagai bukti tanda lah tempat pelantikan raja. Cuma yang original untuk ritual atau aktiviti pelantikan raja itu dibuat di sini, bukan yang di hadapan. Ramai yang turis yang confused apakah yang dibina gerbang baru itu tempat pelantikan raja ataukah yang ini. Sebenarnya yang ini sebab dia berada di belakang dan ada juga semacam batu lah ini konsep atau istilah bagi gelar sebuah kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Sekiranya Bone itu Mangkau Ri Bone. Maksudnya ini gelar untuk raja di Bone lah. Mangkau itu maksudnya yang menjadi raja di Bone. Kemudian Somba Rigoa. Somba Rigoa. Goa ini Makassar lah Somba. Yang menarik menurut B.F. Matthews ini adalah seorang pengkaji Bugis awal pada zaman Belanda. Menurut beliau, Somba ini juga sama dengan istilah sembah dalam perkataan Melayu dan sompa dalam perkataan Bugis. Jadi somba itu istilah Makassar Goa, sembah itu istilah Melayu, sompa itu istilah Bugis. Sompa. Jadi kalau kerajaan Sopeng, gelar bangsawannya itu atau raja itu adalah Datu. Datu Ri Sopeng. Ri ini di lah. Datu Ri. Di Sopeng, yang memerintah Sopeng. Datu. Kalau untuk kerajaan Luwuk, Pajung atau Payung Ri Luwuk. Ini kerajaan-kerajaan Bugis yang besar lah di Sulawesi Selatan hingga ke hari ini. Kemudian ini biasalah gelaran bupati itu semacam menteri besar lah kepada hemat kita pada masa kini. Ini adalah salah sila Raja Bone dan bupati, agak panjang juga, dibuatkan dalam bentuk banner. Ini Encik Alwi ada
cadangan tentang gambar ni, dia cadang untuk dibesarkan, klik tekan kanan, klik preview. Oh, Mungkin cuba right kalau dapat, click. right click, kemudian preview klik kanan dan preview. Tak boleh. Ramai yang berminat nak tengok. Alah, tak boleh lah Cik Aslan. Tak apa. Teruskan. Okay, teruskan. Tak ada. Tak apa. Tak dapat lah. Okey. Tak apa. Macam mana? Tak apa. Kita teruskan je. Ini Tugu Arung Palaka yang lebih jelas lah. Saya ambil pada siang hari. Oh, tugu dia. Tugu. Ini di Boneh. Dia ada 3 tugu. 2 di Sopeng. Sopeng itu tanah kelahiran dia. Di Boneh itu adalah tempat dia menjadi raja. Oh, begitu. Jadi ada 3 tugu, nanti saya kongsikan. Ini adalah Istana Lama Raja Boneh. Istana Lama Raja Boneh. Macam mana saya nak besarkan Cik Aslan? Tak apa. Nanti kan kita akan ada event nanti. Mungkin pameran kan kita akan buat di situ. Boleh. InsyaAllah. Jadi kita ada masa lagi dalam 10 minit. Okay. Mungkin kita hadirin yang mungkin ada soalan boleh postkan di Gmail chat. Ya. Mungkin kita boleh saya boleh bacakan beberapa soalan untuk Cik Awi jawab. Boleh. Ya. Okay. Ini daripada Cik Ulia. Assalamualaikum Cik Awi. Sepanjang kajian Cik Awi, apakah perbezaan ketara yang dipamerkan oleh orang-orang Bugis di Indonesia, Sabah dan Sarawak dan di Semenanjung, mungkin dari segi adat, budaya dan karakternya? Okey. Perbezaan memang sangat ketara kerana konsep Malaysia itu istilah atau budaya Melayu itu yang lebih dominan daripada kita sebagai orang Bugis itu sendirilah. Mungkin dari segi perkahwinan juga sudah mengalami proses asimilasi. Maknanya budaya Bugis itu sudah semakin seimbang dengan budaya Melayu. Malah di Semenanjung itu budaya Melayu yang lebih dominan daripada Melayu Bugis. Maka perletakan nama istilah Bugis itu adalah di bawah setelah Melayu. Bermakna Melayu Bugis, Melayu Jawa, Melayu Rawa. Berbeza dengan di Sabah. Di Sabah itu masih kuat lagi konsep Bugisnya itu, kerana kita tahu Sabah itu kan dari segi geografinya itu bercantum atau sempadannya itu berhubung dengan Kalimantan Utara lah sekarang ini. Jadi aktiviti revisit atau ulang balik, arus balik antara orang-orang Bugis yang berada di Sabah itu masih selalu atau lazimnya masih berlaku pada setiap tahun. Jadi konsep atau budaya masih dominan bagi orang Bugis sendiri itu berbanding dengan di Semenanjung. Di Semenanjung kita tahu generasinya juga sudah generasi yang agak jauh, agak ke abad generasi yang ke-9 mungkin yang ke-10, berbanding di Sabah itu sendiri generasi yang kedua, ketiga masih ada lagi. Makanya budaya Bugis yang masih kuat pengaruhnya itu adalah di Sabah berbanding di Semenanjung Semenanjung Malaysia lah dalam konteks Malaysia. Okay, ada lagi beberapa soalan saya terima dekat saya punya WhatsApp ni. Mengenai mohon secara ringkas Encik Awi untuk mengkongsikan apakah tujuan utama naskah Lagaligo ditulis. Okey, naskah sebenarnya sebentar ya, saya pun dah lupa mana dia punya.
Sekejap Cik Aslan. Boleh, tak apa. Saya dah sediakan jawapan. Okey, Laga Ligo ini sebenarnya naskah kuno Bugis pada zaman pra-Islam ya. Dia berkonsepkan mitologi lah, mitos yang mengisahkan tentang pelayaran Sawari Gading lah. Sawari Gading ini adalah tokoh yang paling tersohor lah di dalam naskah Laga Ligo itu, mengambil daripada NBG 188. Tetapi itu adalah pengisahan yang apa di jilid yang beberapa yang telah diterjemahkan. Sebenarnya naskah ini juga adalah menjadi sebagai rujukan kepada budayawan, sejarawan pada masa kini untuk melihat bagaimanakah tata cara kehidupan orang-orang Bugis pada zaman kuno sebelum kedatangan Islam. Maka yang menarik di dalam naskah Laga Ligo ini yang ingin saya sentuh adalah sudah terdapat pengaruh Melayu di dalamnya. Kerana di beberapa jilid yang telah diterjemahkan, saya sempat membuka dan membacanya, ada pengaruh Melayu seperti tari Melayu, gendang Melayu, kain Melayu dan sebagainya. Maknanya sudah ada interaksi awal dengan Melayu. Itu yang sangat menarik ya. Walaupun naskah ini sebenarnya kalau tidak salah saya sekitar abad ke-13 lah ya. Dan yang menarik juga Encik Azlan, penyalin atau penyunting naskah ini adalah seorang wanita bangsawan yang memiliki darah Bugis dan Melayu. Beliau ini yang dimaksudkan adalah Ratna Kencana Coli Pojie. Ratna Kencana itu kan nama Melayu. Beliau ini berketurunan daripada Johor Mahnikam, dari Johor lah. Coli Pojie ini adalah memang nama ciri khas Bugis lah. Kita tahu Ratna Kencana itu memang dari pengaruh Melayu. Dari nama saja kita dah tahu. Nama Melayu. Itulah naskah Laga Ligo itu. Saya sempat sentuh secara ringkas lah, Cik Azlan. Boleh ditulis. Terima kasih. Okey, ada lagi satu soalan saya terima. Apakah keunikan masyarakat Bugis dari segi kesenian? Jika di Kelantan wayang kulit dan dikir barat, tapi bagaimana Bugis? Apa keunikan dari segi kesenian tu? Sebenarnya banyak kesenian Bugis yang jarang dipertontonkan atau diperlihatkan secara umum. Lagi-lagi kita yang berada di Malaysia ini. Kerana barangkali salah satunya adalah kekangan daripada penggiat-penggiat seni itu sendiri, atau juga kurangnya minat daripada anak-anak muda untuk cuba mengenali atau mengamalkan atau bermain dengan seni-seni muzik Bugis itu sendiri. Tetapi apa yang ingin saya sebutkan di sini, masih ada lagi seni warisan masyarakat Bugis yang dibawa dari Sulawesi itu sendiri yang masih dipertontonkan atau dipersembahkan kepada khalayak. Cumanya dalam upacara rasmi atau upacara yang melibatkan sesuatu masyarakat Bugis lah. Contohnya ensemble kecapi. 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 Itu muzik lah. Itu muzik. Dia sejenis alat muzik kordofon. Sifatnya itu kordofon. Seperti perahu dan dipetik bertali seperti perahu lah, dia bertali. Dan ketika dipetik itu dia menceritakan, dia sambil memetik instrumen kecapi itu, sambil dia macam cerita rakyat lah kalau istilah konsep Melayu, cerita rakyat. Makanya dia ketika dia mainkan instrumen kecapi itu, dia akan kisahkan apakah sejarah hidup, bagaimanakah dia ketika proses dia merantau dari Sulawesi ke Selatan kemudian datang ke Malaysia. Dia ceritakan ada juga yang dalam bentuk jenaka, ada juga dalam bentuk kehidupan atau cara maksudnya dia punya cara tu macam syair lah, syair begitu. Semacam syair, cuma dia diiringi oleh alat muzik. Kecapi itulah. Kecapi itu. Kemudian budaya yang lain itu sindrili. Sindrili ini budaya Makassar lah. Tapi pengaruh instrumen itu adalah daripada
Chinese, erhu sebenarnya. Oh. Itu juga semacam cerita rakyat tetapi dinyanyikan di dalam bahasa Mengkasar lah. Cuma kalau kita di Malaysia ini saya belum temukan lagi Sindrili itu orang yang bermain alat muzik Sindrili itu. Tetapi kalau kecapi, alhamdulillah masih ada lagi di Sabah dan diperkuatkan dengan keberadaan Persatuan Komuniti Bugis Sabah. Pada setiap acara-acara yang melibatkan persatuan ini, maka dimunculkanlah golongan-golongan yang bermain ensemble kecapi ini. Tetapi di Semenanjung Melayu, Tanah Melayu ini, di Semenanjung Malaysia ini, sudah ada perkumpulan orang-orang Bugis yang melestarikan budaya Bugis seperti tarian-tarian Bugis, lagu Bugis dan silat Bugis. Salah satunya seorang sahabat saya jugalah yang penggemar budaya Bugis itu, Encik Saudara Romazi. Beliau menubuhkan NGO atau kumpulan Citra Ugi. Itu nama dari kumpulannya itu saja beridentikan Bugis. Maknanya Citra Ugi itu mereka ini sangat bersemangat untuk melestarikan budaya Bugis melalui tarian dan juga silat-silat Bugis lah. Gitu dibesarkan. Tadi yang tentang badik tu, Encik Alwi, yang saya tanya awal tadi. Antara badik, adakah badik itu satu senjata utama orang Bugis yang bukan keris atau macam mana? Okey, badik atau digelar oleh Bugis sebagai kawali. Kawali Kawali, bukan kuali Encik Aslan, kawali. Kawali. Badik atau kawali adalah senjata utama Bugis. Namun demikian, keris atau di dalam bahasa Bugis dipanggil sebagai tapi. Keris atau tapi itu juga digunakan meskipun ia adalah pengaruh daripada Jawa. Jadi dalam konsep pembuatan senjata Bugis itu yang paling tersohor itu polo besi atau tosanaji. Adalah istilah dalam bahasa Bugis lah yang bermaksud tosanaji senjata pusaka atau besi yang bersifat mulia dan bernilai. Itu polo besi atau tosanaji. Itu istilah dalam bahasa Bugis yang bermaksud senjata pusaka atau besi yang besi itu bersifat mulia dan sangat bernilai. Besi itu besi lah besi. Polo besi. Okey. Dalam pertuturan masyarakat Bugis dikatakan seperti berikut. Bukan lelaki jika tidak memiliki badik atau keris. Itu sebagai semacam falsafah lah, sesuatu cabaran atau sahutan atau gelar kalau seseorang lelaki itu tidak memiliki badik atau keris itu mereka bukanlah lelaki yang sejati. Kena ada keris badik baru lelaki. Itu dalam konsep dahululah pada masa ini rasanya tidak kita membawa badik ke mana-mana atau keris itu boleh ditangkap kerana memiliki senjata tajam. Norma ini tumbuh dari nilai kebudayaan yang melihat keberanian, kejantanan dan kepahlawan sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk dihormati. Itu norma yang ingin ditonjolkan lah sebenarnya dari nilai kebudayaan yang melihat sesuatu nilai keberanian, kejantanan dan kepahlawan itu sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk dihormati. Jadi tidak banyak diketahui umum bahawa wanita-wanita Bugis di zaman lontara itu diadatkan untuk memakai keris khususnya dalam acara rasmi. Wanita juga dulu dipakaikan, tapi kalau wanita selalunya menggunakan keris atau badik yang kecil sajalah. Itu senjata sulit lah. Mungkin dalam situasi kecemasan baru mereka pergunakan lah. Ya, betul. Kemudian satu lagi yang saya ingin tambah dalam konsep Bugis juga, keris lama kawa disebut juga sebagai tapi tatarapang. Ini bahasa Bugis, saya minta maaf kalau ada kurang penjelasan daripada audiens. Keris lama kawa disebut juga sebagai tapi tatarapang. Keris ini sangat berbisa. Ini keris sangat berbisa, dikatakan sekali tergores dalam seketika boleh meninggal atau dalam istilah Bugis makawa. Keris ini makawa lah kalau dalam istilah Bugis, tergores sedikit saja luka ke apa boleh meninggal dunia. Dia berbisa dia bisa. Baik Cik. Sebenarnya Cik Alwi, kita telah sampai ke hujung sesi ni.
Oh ya. Sebab sangat menarik perkongsian Encik Alwi ni. Ya. Mungkin Encik Alwi boleh memberi kata ringkasan ke apa kata-kata kesimpulan daripada perkongsian Encik Alwi. Okey, sepanjang saya meneliti tentang Bugis ini, saya suka menyatakan bahawa saya tidaklah arif atau orang yang mahir atau orang yang tepat untuk berbicara secara sepenuhnya tentang apa juga budaya atau sejarah atau juga apa-apa yang melibatkan suku Bugis. Cuma saya berniat untuk memperkayakan lagi sudut pandang bagaimana sudut pandang orang Bugis di Malaysia itu, tentang keberadaan orang Bugis di Sabah, tentang keberadaan orang Bugis di Sarawak dan juga di Sulawesi Selatan. Kerana kalau kita sebagai orang luar melihat itu, persepsinya itu, sudut pandangan kita itu lebih luas. Itu pada hemat saya, kerana sifat kita ingin tahu kita itu menyeluruh dari pelbagai sudut dan juga aspek. Misalnya mungkin dari segi budaya ataupun sejarah dan sebagainya. Maka justifikasi kita juga akan menjadi lebih terampil dan analytical lah berbanding dengan orang-orang tempatan yang setengah mungkin pemilik budaya atau orang lokal itu sendiri, mereka ini tidak terlalu menganggapnya sesuatu yang penting. Kerana pada mereka tidak perlu diceritakan lagi kerana mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dan, atau mereka yang pernah melalui pengalaman tersebut. Justru aspek kesedaran itulah lebih dirasai oleh segelintir mungkin segelintir sajalah yang merasai atau merasakan betapa perlunya kita menjaga kebudayaan dan sejarah pada dalam konsep Bugis di Sulawesi Selatan itulah. Kecuali individu itu tentulah yang berada di ruang lingkup atau cakupan tersebut seperti ahli-ahli akademik, sejarawan atau budayawan lah. Itu pada hemat saya lah. Mengapa saya sangat berminat untuk mengkaji tentang Bugis. Sebab saya ingin memperkayakan lagi lah sudut pandang masyarakat Bugis dalam konsep kita di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Encik Alwi. Sebenarnya walaupun saya ni bukan daripada etnik Bugis, tapi hubungan saya dengan komuniti Bugis ni sangat rapat. Sahabat saya, karib saya di bangku sekolah hingga kini adalah daripada etnik Bugis. Manakala jiran saya di kampung juga adalah etnik Bugis. Malah ipar-duai saya pun dan sepupu-sepupu saya pun adalah Bugis. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Alwi kerana sudi memberikan pencerahan kepada saya dan hadirin sekalian pada hari ini. Moga daripada pengkongsian Encik Alwi dapatlah kita memahami serba sedikit tentang keunikan budaya dan sejarah panjang masyarakat Bugis. Jadi oleh itu yang demikian setakat ini dahulu perkongsian kita. Diharapkan sesi ini dapat menambahkan maklumat dan ilmu pada hadirin sekalian. Moga kita bersua lagi di lain waktu. Saya ucapkan setinggi penghargaan kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk kongsian minda ini. Akhir kata saya tutup sesi ini dengan sebuah pantun. Anak lembu ditambat orang makan padi dalam sawah. Bawa ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Dengan itu saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi